Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah 14 hari bulan 5 2025. Yang berada di belakang saya ini adalah ketua ataupun CEO untuk Majlis Keselamatan di Gaza yang bernama Nikolai Mladinov. Pada semalam, beliau telah berjumpa dengan Netanyahu laknatullah itu. Dikatakan mereka telah menjalankan satu perbincangan dan perjumpaan untuk berbincangkan masa depan di Gaza. Dan dikatakan oleh beliau, saudara kita di Gaza sebanyak 2 juta orang, mereka mengalami keadaan ekonomi yang teruk. Dan mereka mencuba untuk teruskan kehidupan dalam keadaan susah. Dan juga dikatakan oleh beliau mengikutkan susunan yang telah diletakkan oleh Donald Trump, Presiden Amerika Syarikat itu, sebanyak 20 syarat itu akan ada juga pembelanjaan untuk Gaza sebanyak 17 bilion dolar dalam masa 10 tahun yang akan datang. Tetapi apa yang mengejutkan, apa yang dikatakan oleh Netanyahu laknatullah itu, dikata kami tengah mencuba dan mengkajikan, kami akan bermulakan operasi darat tentera di Gaza semula kerana pejuang Hamas tidak memberikan kerjasama dan mereka tidak ingin menserahkan senjata sepenuhnya kepada Majlis Keselamatan tersebut. Dan beliau dikatakan, saya amat kecewa kerana langkah ataupun keputusan yang telah diambilkan oleh pihak Israel laknatullah dan termasuk spesialinya Netanyahu itu. Kerana dikatakan oleh beliau, Netanyahu tidak ingin untuk perhentikan perangan secara bermudahan. Dia ingin peperangan itu diteruskan selama-lamanya. Tetapi di sana, adakah Amerika akan berjaya menekankan Netanyahu untuk perhentikan perangan tersebut secara ataupun dalam keadaan secepat mungkin? Wallahu alam.